Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min bawa hampa ke satu lagi lokasi makam bersejarah yang terletak di dalam kawasan Pantai Jamai, Negeri Kedah. Pantai Jamai juga terletak bersebelahan di dalam Mungkin Melanggar, Alustar, Kedah, iaitu berdekatan dengan kawasan pemerintahan Kesultanan Kedah dahulu kala, iaitu Kota Langgar. Seperti biasa, makam ini juga mendapatkan daripada sumber data dan juga kajian daripada Pangeran Muda Al-Furqan yang telah datang ke kawasan ini dan membuat kajian berkenaan makam bersejarah yang terletak di dalam kawasan Pantai Jamai ini. Namun bagi Min, nisan pada kali ini agak menarik dan unik kerana ianya berbentuk betul-betul menegak. Dan menurut dakwaan daripada kawasan ini ialah merupakan sebuah kawasan pelabuhan suatu ketika dahulu. Uniknya lagi, kawasan makam ini dan juga sekitarnya berpasir halus seolah-olah pasir pantai. Menurut tuan tanah yang memelihara makam ini, katanya kawasan ini dulu sememangnya kawasan pelabuhan kerana kawasan makam ini betul-betul terletak tepat bersebelahan dengan sungai. Menurut maklumat daripada tuan tanah ini juga bahawasanya makam ini milik kepunyaan seorang wanita. Sejauh manakah kesahihannya seperti biasa, wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui akan segala kebenaran. Yang pastinya nisan ini sudah berusia ratusan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min bawa hampa mai ke satu lagi lokasi makam yang terletak di Pantai Jamai. Kalau tuan-tuan boleh tengok, kawasan ni pun semuanya berpasir dan sebelah sana adalah sungai, dan dikatakan kawasan ni dulu merupakan salah satu kawasan pelabuhan di zaman, mungkin pada zaman Kota Bukit Pinang, Kota Langgar ataupun sebelum tu lagi lah. Dan di sini terdapat satu makam yang Min tak dapat lagi banyak maklumat mengenai makam ini yang terletak di kawasan ni bernisan Aceh, dan Min tak dapat lagi maklumat penuh. InsyaAllah jika dapat kita akan cuba kongsikan dengan tuan-tuan dan juga puan-puan. Kampung Pantai Jamai sendiri merupakan kampung tradisional yang dikelilingi sawah padi dan suasana desa di Kedah. Lokasinya kira-kira 9 km dari pusat bandar Alustar dan berhampiran beberapa tempat bersejarah di kawasan Langgar. Bagi Min, kedudukan makam ini juga sangatlah menarik kerana ianya sebenarnya berada di kawasan yang agak tinggi. Namun menurut maklumat daripada tuan tanah dikatakan lama kelamaan tanah ini mengalami hakisan dan semakin menurun.